YouTuber belum breakfast, tak ada bateri, tenaga solar pun dia tak dapat. Jadi kita tunggulah perkembangan selanjutnya untuk konten-konten yang lainnya. Bagi pencinta kopi kita ada dua kopi. Satu tepi kopi, satu tepi warisan. Apa beza Jurukamera tanya apa beza. Yang ini dia tak ada creamer. Yang ini dia ada creamer, dia lebih banyak putih-putih. Itu beza dia. Di mana ni guys? Di tepi kopi, tea coffee. Tu dia. Sumpah pula kan? Ni tak ada. Rugi. Dan kita pun minum sedap guys. Di tepi kopi. Tepi kopi Sungai Petani. Memang dia kat tepi. Tapi kalau laju di sana memang tak nampak guys. Sebab dia signboard di situ. Member nak jalan kaki tadi guys. Terlindung oleh pokok. Tak. Tapi kalau dari sana slow mungkin nampak. Dia target orang dari sana. Tapi kalau datang dari arah sana guys, memang tak nampak. Terlindung dekat pokok. Saya tadi pun break mendadak. Okey. Ini tak ada creamer. Yang ini Warisan dengan tepi saja. Satu tepi warisan, satu tepi sahaja. Okey, mana tepi mana warisan? Ini tepi kopi. Tepi kopi dia tak ada creamer, nampak tu? Kari, ada telur, ada Apa tu? si ayam kot. Memang padu. Kari biasa. Padu. Dia tahan dengan tangan dia. Dua keping ke? Tengok. Bismillah. Ada goreng belacan. Rasa orang lama masak guys. Pedas dan dia kering sikit. Sambil buat video ni, luak pula nasi Jurukamera. Sudah. Pak suak dah tu. Nasi goreng apa ni? Di kampung tu. Gila padi. Kita rasa ayam dia pula guys. Sudahlah. Tu kamera dah takut dah. Satu je. Tak tahu dia bagi dua ke tak boleh kongsi dua tak nak. Memang standard dia dua keping. Okey. Kemudian kita review Pek Nga pula. Makan juga. Kita review Pek Nga. Kita ingatkan sekepin. Rupa di dalam tu dia memang standard dua kepin tu dia jual. Kalau sekepin dia kata 4 je. Kita colek dengan kuah dia, rasa. Mantap. Pek Nga dia lebih kenyal daripada kemping.